bila lagi ni pakai yang wire-wire macam ni serabut kan. Yang ni lagi best korang. Tada! Jom kita unboxing dulu charger kereta jenis yang ni. Tak nak guna, tarik saja. Tengok. Panjang juga, boleh pergi ni. Kalau korang charge dekat tengah ni, letak ni kat tengah. Nak charge dekat bahagian tepi pun boleh. Okay. Dah siap guna, boleh terus. Tengok. Dah siap. Senang kan? Tak adalah kereta sepah-sepah dengan wire. So memang yang ni sangat recommend. Macam ni lah korang boleh tengok kan. Dia ada untuk iPhone Type-C. Lepas tu dekat sini dia ada extra lagi untuk masukkan Type-C kat sini. Lepas tu ni kita ada USB juga. Kalau nak buka lampu tekan je kat sini. Okay, lampu dia ni bertukar-tukar warna tau. Nampak dia ada merah, hijau, biru apa semua. And untuk pasang dia punya ni kan, sky tu kan, sky punya lampu, tekan lagi sekali. Okay, dia akan keluar kat sini. Nampak? Nampak ni, ni siang tau sebab tak nampak sangat colour dia kan. Kalau malam ni cantik-cantik. Lepas tu yang ni dia boleh pusing-pusing macam ni 180 degree. Ni sangatlah universal, untuk semua kereta pun boleh guna yang ni. So ni dia ada protective charger. So kalau korang overcharge pun jaga korang punya bateri lah. And then ni korang boleh charge banyak device dalam satu masa. And dia juga jenis yang fast charging. So, korang kalau nak grab yang ni, car charger ni, boleh tekan back connect.